Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Kones TV, saluran informasi rasmi SMK Kuala Nerang. Saya Siti Nur Aimuni binti Muhammad Sazali akan menemani anda dalam siaran khas sempena program peluncuran Ihya Ramadan. Mari kita hayati bulan penuh keberkatan ini dengan semangat keinsafan dan amal kebaikan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kones TV. Bulan Ramadan kembali lagi membawa keberkatan dan peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Sempena bulan yang mulia ini, SMK Kuala Nerang telah menganjurkan sambutan dengan pelbagai aktiviti menarik dan bermanfaat. Sambutan ini dimulakan dengan majlis pelancaran pada 27 Februari 2025 di Dewan Perdana. Majlis ini dirasmikan oleh Tuan Pengetua iaitu Encik Azman bin Ahmad. Majlis ini dilaksanakan penuh warna dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada warga sekolah. Sambutan Ihya Ramadan kali ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Pusat Sumber Al-Zahrawi. Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan, SMK Kuala Nerang akan mengadakan pelbagai aktiviti menarik bagi menyemarakan bulan mulia ini. Antara pertandingan yang akan berlangsung, Kad Raya Kreatif, Poster Ramadan, pertandingan hot, mencari hufaz, tilawah Al-Quran, TikTok Ramadan, mimbar da'i, kuis Ramadan. Mari kita bersama-sama menghidupkan Ramadan dengan aktiviti yang penuh ilmu dan keberkatan. Semoga Ramadan kali ini membawa lebih banyak kebaikan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk. Sekian saja dari kami, Kones TV. Marhaban ya Ramadan.